Korang percaya tak kalau Daus cakap harta 50 orang paling kaya kat negara jiran kita ni nilainya sama dengan harta 50 juta rakyat marhain dia? Gila kan? Tapi ni bukan drama, ni fakta. Di atas kertas ekonomi dorang nampak gempak, tumbuh 5%, pelabur berebut masuk, tapi realitinya macam Parasite City. Ekonomi terbang ke angkasa tapi tinggalkan rakyat merepuk kat bawah. Jurang kaya miskin, dorang melebar paling laju dalam ASEAN. Yang kaya makan daging, yang bawah hirup kuah je. Dan yang paling sakit bukan cuma yang miskin tegar, tapi geng middle class. Sejak 2018, kelas pertengahan makin mengecil. Gaji statik tapi kos sara hidup macam batu besar hempak kepala. Salah langkah sikit je, sakit atau hilang kerja, terus terduduk jadi miskin baru. Tak percaya? Kenalkan Indra. Ada sijil automotif, skill mahal tapi realitinya jual kopi basikal tepi jalan dengan gaji RM40 sehari. Statistik kata pengangguran rendah, tapi sebenarnya ramai tenaga kerja muda terperangkap dalam kerja gig tanpa masa depan macam ni. Masalah ni bukan sama rata. Tengok peta ni, Jawa terang benderang, semua universiti top, semua peluang ada kat situ. Tapi pergi ke timur, NTT, gelap, sekolah daif, infra hancur. Macam mana budak kampung nak lawan budak bandar kalau padang permainan pun sengit sebelah? Paradoks dia kat sini. Tanah dorang ni lantai emas, penuh nikel, penuh hasil bumi. Harta taikun Lombong naik 16% setahun. Tapi orang kampung sekeliling Lombong, masa Lombong buka dapat habuk, bila tutup dapat padang jarak padang terkukur. Kekayaan disedut ke Jakarta, kemiskinan tinggal kekal di situ. Presiden baru ada idea, makan percuma untuk hapuskan kemiskinan. Niat tu murni, Daus respect. Tapi duit datang dari mana? Ramai risau bajet pendidikan dan kesihatan pula kena potong untuk tampung kawah ni. Ibarat gali lubang, tutup lubang. Perut kenyang, tapi masa depan hangus. Sebenarnya duit tu ada, tak payah potong bajet rakyat. Solusinya mudah, tapi elit mengigil dengar cukai kekayaan, wealth tax. Kalau kita ambil 2% je dari harta 50 orang super kaya tadi, kita boleh dapat dana gergasi segera. Cukup untuk cover satu negara tanpa berhutang. Kenapa tak buat? Sebab benda ni by design. Polisi menangkan kroni, korupsi dah jadi barah, pendidikan tak rata. Sistem ni memang direka supaya yang kaya makin terbang, yang bawah makin tenggelam. Selagi tak restart sistem ni, tiada apa yang berubah. Daus tengok sana, Daus nampak bayang-bayang kita sendiri. Jurang makin besar, kos makin tekan. Soalan cepumas untuk korang, patut tak Malaysia buat wealth tax sekarang sebelum terlambat? Atau kita rela tunggu sampai jadi macam jiran kita? Komen kat bawah.